Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara, suara saya jelas ke, bos? Jelas, Bos. Bos. Ah, ni buka kamera, buka kamera semua, buka kamera. Alhamdulillah, bos. Alhamdulillah. Malam ni adalah malam yang sangat-sangat special. Yang mana kita ni malam yang special ni kita buat sebulan sekali je. Kan? Tapi malam ni dah lagi special sebab malam ni semua senyum sampai ke dahi, bos. Dia punya senyum tu sampai ke dahi. Biasa orang dengar, bos Herman kontrol sikit senyum tu. Nampak sampai ke dahi tu. Saya baru Alhamdulillah, balik Alhamdulillah. pasar, bos. Saya baru balik. Um, okay, Alhamdulillah. So kita mulakan sesi kita dengan baca umum kitab dulu, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Alright, so Alhamdulillah. Sesi ni, bos, kan, untuk kita punya monthly celebration ni sebenarnya adalah satu booster. Dia kalau baru dapat libatkan bos punya team, kalau dia tengah terbaring pun dengar sharing-sharing, kan, nescaya dia akan berdiri, bos. Biasa dia tidur berbaring, kan. Malam ni dia tidur berdiri, bos. Kan. So Alhamdulillah. Kan. Alright, so Alhamdulillah. So satu momen yang sangat-sangat special. Terima kasih banyak, bos. Dua kereta ni je. Kan. So bos boleh tengok dekat ruangan partisipan tu ada tak bos punya tim-tim yang belum lagi masuk. Bos tengok kat ruangan chatting tu, kan. Bos tengok kat situ ada tak tim-tim bos yang belum lagi masuk, kan. Sebab malam ni ada malam yang sangat special, mana kita nak celebrate, kan, untuk bulan November punya income dan win story punya sharing lah. Dan saya boleh katakan bulan September ni adalah bulan yang November. September je lah, mana September dah habis dah. Kita jumpa September 2026 pula nanti, kan. Alright. So bukan apa, saya baru belasah nasi goreng ni tadi, bos. Dia nasi goreng tu lambat pula sampai ni, kan. Tengok countdown tu tadi, settle. Alright. So Alhamdulillah, kan. Rosak diet. Okay. So malam ni kita nak dengar kita punya sharing-sharing, kan. Dan bulan November ni adalah bulan yang penuh dengan kenangan manis. Kita sebagai fighter ni, kita tak ada kenangan pahit. Itu satu proses, kan. Dia kenangan manis. Alhamdulillah, kan, berlaku satu development upgrade yang sangat-sangat luar biasa. Setuju tak setuju, bos? Dah try ke belum, kan? Memang luar biasa, kan. So sebelum kita nak pergi start kita punya benda ni, saya nak share dululah apa update yang berjaya syarikat buat. Mungkin ada yang tak tahu lagi, ada update ke apa semua, kan. Dia hibernate lama sangat mungkin, sampai tak sedar. Dan mungkin dia ni dah habis masuk surah Quest, so tak dan lah nak tengok sampai ke atas apa semua, kan. So ni adalah update yang terbaru yang dikeluarkan. Sebab tu feel bila kita bisnes dengan produk digital teknologi ni, kita punya engineer AI ni, dia bersifat dynamic, kan. Macam mana nak tahu dia dynamic ataupun tak? Dia macam Neo Hot, bos. Neo Hot. Daripada rupa dia macam gini, dia menjadi rupa yang luar-luar biasa. Okay, kita nak tengok dulu video yang dikeluarkan oleh HQ, kan, untuk update yang terkini. Ini berita baik untuk semua pengguna apps Tim Quran. Tim Quran baru saja lancarkan satu update terbaru. Iya, betul. Dan inilah kunci sebenar. Keajaiban itu terbuka bila kita mula ingat setiap perkataan dalam surah. Sekarang, semua pengguna boleh merasai pengalaman surah Quest terpilih. Untuk yang belum tahu tu, surah Quest ni mengutamakan surah yang kerap dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Surah Quest bantu anda untuk fahami mesej Al-Quran tanpa bergantung pada terjemahan, tersentuh dengan menghayati setiap mesej di dalam Al-Quran, dan khusyuk dalam solat dengan memahami makna surah yang dibaca.
Dan yang paling best, tak perlu tunggu 1000 perkataan untuk faham ayat. Al-waswasi. A'udhu. Ia macam dapat gambaran surah Quest ni macam mana. Kemas kini Think Quran sekarang dan rasai sendiri pengalaman baru ini. So Alhamdulillah. So yang mana masih lagi duduk dekat game purple tu, sekarang ni buat tak cukup 1000 pun dah boleh masuk jadi geng biru. Dia bukan biru sepenuhnya lah, biru tompok-tompok orang panggil. Kan? So pada kata bos dah boleh rasa dah. Kan? So untuk user-user baru pun kan, so dia dah boleh dapat rasa. So bos tak perlu nak explain. Tahu-tahu bila dia dah pakai, tahu-tahu upgrade je pergi kepada dia purchase lagi 299. Dah berlaku dah bos. 2-3 hari ni dah berlaku dah. Kan? So Alhamdulillah. Alright. So dan macam kita tahu bos, hampir lebih daripada 1 juta pengguna Think Quran dekat luar sana dapat merasai kehebatan produk Think Quran. Setuju ke tak setuju bos? Kan? Setuju tak? Kan? Tapi hanya golongan 1% sahaja yang tahu bahawa saja di dalam Think Quran tu dia ada satu marketing plan yang sangat-sangat luar biasa dan disertakan dengan cara nak make money dahsyat-dahsyat. So tahniah kepada bos-bos semua yang mana tergolong di dalam golongan 1% yang tahu cara macam mana nak buat duit dengan Think Quran ni. So bos lain daripada bos tahu bahawasanya produk Think Quran ni memang sangat-sangat luar biasa. Cara mudah untuk belajar kosakata bahasa Quran. Dalam Think Quran tu bos dapat belajar cara mudah untuk buat duit dengan Think Quran. Dahsyat tak? All about cara. Kan? Think Quran aplikasi cara dia untuk dia belajar kosakata mudah kan. Tapi hanya 1% saja yang tahu ada cara mudah nak buat duit dengan Think Quran. Tepuk tangan kepada bos-bos semua bos. Alhamdulillah. Kan? Sebab tak semua orang tahu bos. Hanya golongan 1% je. Siapa yang duduk dalam list 20 saja yang tahu. So dekat ruangan chatting tu bos type tahniah ataupun terima kasih kepada bos punya introducer, kepada bos punya leader. Kan? Terima kasih bos. Bayangkan kalau bos tergurung ni dia bahasa nanti kita bukukan. Alright? So tergolong dalam golongan 99% kan, yang hanya tahu tentang produk Think Quran ni hebat. Kan? Alhamdulillah. Kan? So mana kata bos tahu. Okay. Dan untuk bulan November ni kan, saya boleh katakan satu ledakan momentum yang sangat-sangat luar biasa yang berlaku di semua orang kan. Yang mana dulu tak dapat nak jual apps, tiba-tiba dapat jual apps. Yang mana dah lama dah sendu tak ada team, tiba-tiba bangkit kan, dapat wujudkan team dan team tu grow kan. So Alhamdulillah yang mana dah lama tak merasai income, muka pun sedih je kan. Sekarang ni dia dah ceria. Dia nampak dah bersemangat dia apa semua kan. So bulan ni kita nak dengar sharing-sharing daripada fighter-fighter kan. Sebab overall saya sendiri dapat siapa-siapa yang gold director dan ke atas kan, bos boleh dapat akses untuk tengok bos punya performance keseluruhan grup bos. Dari segi dia punya income, dari segi dia punya berapa penjualan produk. Memang luar biasa. Untuk GD je lah. Dan insyaAllah bos semua akan GD nanti one day. So, kita nak mulakan gelanggang sharing kita ni. Untuk dengar sharing-sharing yang luar biasa. So, format dia, bos diberi masa lebih kurang dalam 1 minit. 1 minit setengah je. Bos say thanks dekat bos punya leader. Bos boleh mention lah bos punya income berapa, apa bos punya win kan. Kita tak nak dengar cerita-cerita sedih apa semua ni kan. Malam ni kita nak ambil semangat insyaAllah. Alright, so kita mulakan gelanggang kita.
Siapa yang nak open? Assalamualaikum, Dipersilakan. bos. Assalamualaikum, bos Waalaikumsalam, Bob. bos. Okey, Kak Farida, bos Bob. Okey, Kak Farida nak ucapkan banyak-banyak terima kasih pada of course lah Dato' Abdul Razin dan pada Kak Ya, pada Puma yang banyak bimbing Kak Farida. So, walaupun tak banyak tapi yang Kak Farida rasa win sangat sebab Kak Farida dah ada tim baru. Ada ramailah tim baru yang ada bawa Kak Farida yang baru. So, income bulan ni Kak Farida dapat RM833.85 bos. Terima Dahsyat, kasih Bos Bob bos. dan juga kepada Bos Bob lah yang bagi juga inspirasi pada Kak Farida. Terima kasih Bos Bob. Dahsyat, bos. Dan bos always ingat, bos. Bila Allah dah bagi bos ada tim tu, tugas bos satu je. Pastikan diorang apply cara yang bos gunakan, diorang duplicate je cara tu. InsyaAllah. Boleh, bos, kan? Boleh bos. Terima kasih So, bos. Allah, bos. Semangat, bos. RM800, bos. Siapa nak bagi, bos? Nikmat. Assalamualaikum Ha. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan, bos. Pertama sekali, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Razin, Board of Leader, Bos Bob, Oh, tim Denai Hati, Haji Amin, Haji Amir dan Haji MY. Dan jugalah Circle-Circle Haji MY. Alhamdulillah, bulan ni, lepas tu tim saya pun ada jual, lepas tu saya pun ada jual. Alhamdulillah, pendapatan dengan ada TDB sekali, darab 2, RM350. dahsyat, bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, perlu keluar modal lagi ke, bos? Dah lama dah. Dah lama pulang dah, bos. Tadi saya berkesempatan dapat jumpa dengan bos Tuan Syafiq kita di majlis resepsi adik bos Haji MY. Saya ingatkan anak dia, saya pun terkejut. Bos Haji MY, anak dah kahwin rupanya adik dia. Kan? Tu tak apalah. Belasah je. Janji daging sedap. Kan? So, next, siapa lagi nak share? Padu bos Tuan Syafiq. Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum. Baik. Dipersilakan bos Hamizah. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk pertama sekalinya Mizah nak ucapkan terima kasihlah kepada founder kita, Dato' Abdul Razin, barisan board of leader apa semua kan, bos Bob, terutama bos Farhana. Income Mizah double daripada bulan lepas. Bulan ni dapat RM759.10. Dahsyat, bos. InsyaAllah. Dahsyat. Alhamdulillah. Ada kata ada impact. Ada impact bila untuk makluman bos Miza ni, dia salah seorang daripada tim buruh dawai. Tim fokus lah je. So, Alhamdulillah. So dia nak grow dia kena jegilkan mata sikit. Dia grow lah tu insyaAllah. Alhamdulillah bos 700. So next month target berapa bos? Next month insyaAllah dalam 6,000 lebih bos. InsyaAllah. Once bos dah decide, dan bos just pergi dapatkan je. Fokus pada cara. Kan? Jangan tengok je 6,000 tu macam pagi tadi punya kelas apa. Kan? Dia ambil plan, discuss, siap ada kopi kat sebelah. Langsung tak jadi apa. Baik pergi susun batu-batu, makan je bagus. Alright. So next. Lagi siapa nak share? Assalamualaikum, bos. Saya Kak Izzat. Waalaikumsalam. Dipersilakan Puan Rosan. Ya, tu. Waalaikumsalam. Kak Izzat nak berkongsi. Pertama, ucapkan terima kasih kepada founder Dato' Abdul Razin yang telah siapkan tempat kita mencipta pendapatan. Terima kasih bos PU Musim yang banyak membantu tim. Kak Izan seorang suri rumah saja. Alhamdulillah, syukur bulan ni dapat 411 bos, 440 mesin. Terima kasih kepada bos Bob yang bimbing Kak Izan dalam tim fokus untuk sesi promoter dah 4 kali. Terima kasih semua pada sahabat tim Kak Izan, bos Encik Ismail Zamzam, Kak Fauzia, Kak Izan dan Kak Ji dan banyak yang lain, sama ada yang ada cara langsung atau tidak yang dapat masuk, ucapkan terima kasih kepada suami dan anak-anak yang banyak membantu. Dan bulan depan Kak Izan nak target cuba buat 2,000. InsyaAllah bos. Dahsyat bos. Saya dah boleh imagine lah. Bos punya bulan ke-12 minimum 10,000 sebulan dan kereta baru bos. Kena decide dah. InsyaAllah bos. Kereta warna ke. Bos ingat tak saya ajar macam mana pegang steering Mercedes tu, dia punya urat tu dia akan bersambung dekat steering tu bos. Alright. Ingat bos. So next, siapa lagi nak share? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan Pak Roslan. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan
terima kasih kepada Datuk Azim yang menyediakan platform untuk saya menjana pendapatan, dan terutamanya kepada Bos Bob yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang tak jemu-jemu, termasuklah Bos Puma. Dan saya tak akan lupa kerana Bos Kak Liza yang memperkenalkan kepada saya platform ni. Jadi saya telah berjaya menjana pendapatan pada bulan Oktober RM302.65, dan pada bulan lepas, bulan ni, bulan November, sebanyak 1,011 sen. InsyaAllah bulan depan, iaitu bermula esok, saya akan cuba dapatkan 3,000. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Muka bos ada glowing sikit lah, bos. Ada beza. Banget. Ada beza, bos. Income 3 angka dengan income 4 angka. Ada beza. Alright, tak ada bos. Tak ada bos. Alhamdulillah. So next, siapa lagi nak share? Assalamualaikum. Bos Herman Yanti, mesti dengan Bos Herman Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos Wab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukur saya dapat angkat tangan ni. Alhamdulillah syukur. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Razin menyediakan platform yang sangat luar biasa hebat lah bagi saya. Sebab saya betul lah, walaupun balik daripada puasa malam saya nak tambah income, saya nak tambah income je. Serupanya dapat lah, Alhamdulillah syukur. So saya sangat-sangat bersyukur lah, bulan November ni satu bulan yang saya sangat luar biasa hebat lah, Bos Bob. Banyak miracle berlaku dekat dalam tim saya, dalam hidup saya sebenarnya dalam tim Quran ni. Tu saya nak ucapkan terima kasih kepada board of leader yang banyak membantu, terutamanya Bos Bob, leader-leader saya, Bos Haji Amin yang Bos Haji Amin tu, subhanallah. Terima kasih bos, terima kasih leader-leader yang Bos Izzy semua yang tak dapatkan satu persatu sebut, dan semua tim-tim saya yang bersama dengan saya dalam perjuangan di bulan November ni. Tapi yang paling saya feel satu persatu tu Bos Bob, satu dapat tim fokus direct daripada Bos Bob, termasuk macam Bos Bob cakap tadi lah, Burus Dawai, tapi memang luar biasa. Lepas tu saya satu hari tu minggu lepas saya terkejut tau bila Bos Haji Amin WhatsApp saya kena pergi ke rumah Ustazah Yong tu. Saya cakap, saya sampai tak percaya tu mula-mula. Betul ke saya nak berjumpa orang ni? Luar biasa Bos Bob. Rezeki daripada Allah, saya terus je buat, saya terus akan fight. Saya nak bersama-sama dengan tim saya. Saya tak sempat tadi tengok income saya bulan ni, tapi saya nak bulan depan saya nak 10K Bos Bob. Tu je saya boleh sharing. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahsyat bos. Bos Herman adalah fighter yang memang keep consistent fight. Memang dahsyat memang dahsyat Dia bos, bisnes ayam penyet 80 step pun dia boleh strike. Ini kau pula tim Quran 4 step je kan. Dia sengih je bos. So insyaAllah. So next, siapa lagi nak share? Saya. Assalamualaikum. Saya yang daripada Kak Bet ni, Bos Bob. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada founder lah, Datuk Abdul Razin, sebab bagi platform jana pendapatan. Pastinya ucapan terima kasih sangat untuk Bos Bob. Sentuhan tu yang jadikan Kak Bet fee sangat bulan ni. Postmortem tu setiap minggu dapat 4 minggu tu kan. Terima kasih juga pada PU Mohsen dan juga kedua-dua leader Kak Bet sendiri, kedua leader hebat lah, Kak G dengan Kak Liza. So fee bulan ni sebab dapat lahirkan seorang negotiator dan lahirkan beberapa tim lah untuk gerakan design burn ni, insyaAllah Bos Bob. Alhamdulillah. Alhamdulillah pendapatan bulan ni 1970.95 sen. InsyaAllah Disember 5,000 paling minima. InsyaAllah. Dahsyat. Memang dahsyat. 1,900 bos. Dahsyat. Upgrade menu sarapan dah. Bulan depan dah boleh upgrade menu sarapan. Anak-anak, bulan depan kita upgrade sarapan kita. Okay, next. Siapa lagi nak share? Saya bos. Bos Bibi dan Bos Zora. Bos Zora, di sini kan Bos Zora. Assalamualaikum bos.
Waalaikumsalam. Dah. Dari Miri ya. Ini betul-betul Dari epic. Miri. Bos Dora punya story ni dia epic. Saya pergi ke Brunei dan tugas dia adalah himpit saya je. Lepas tu punya urat tu dah bersambung sampai kat sebelah. Silakan bos. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada founder kita dan Razif kerana bagi platform untuk saya berkecimpung balik dalam perniagaan lah. Dan yang orang yang betul-betul saya tabik lah Bos Bob, kerana second time dia push saya, I'm up. Untuk dia simple one, September pendapatan saya RM43 4%. Alhamdulillah. Alhamdulillah bos. Alhamdulillah. Oktober pendapatan saya RM124 5% pun alhamdulillah. Ya. Dan November terkejut jugalah. RM395 8%. Oh, dahsyat bos. Ini tak boleh ni. Bulan Januari saya dan bos Bob Bahtiar telah decide untuk mengadakan monthly BOP Miri tiap-tiap bulan di Miri bermula daripada Januari. Bos ada satu orang leader hebat tu yang turun 2 kali ke Miri tu, Bos Bakhtiar dengan Bos Rashidi tu. Ya, betul. Tanpa diorang dua ni tak jalan Miri. Betul. Tapi bos Bob juga every day. Memang ada. Dan saya update memang ada reply. Okay. So we are moving forward. By tonight. InsyaAllah. Ya, bos. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi. Saya lagi. Miri booking. Dia punya mem dia. Saya lagi. Saya juga ingin menyampaikan kesyukuran kepada the founder. Ini Bos Bibi. Okay. Silakan Bos Bibi. Lepas tu untuk Bos Bahtiar juga yang guided me so much throughout, dan Bos Rashidi, ya. Saya dah dapat jadi negotiator, tu je yang saya. Oh, dah. Bulan ni. Berapa bos peringkat Bos Bibi? Tak boleh jam tengok. 800 lebih je. 800 lebih, dahsyat bos. Oh, aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Miri booking. Bos. Sama lagi nak share. Bos, 800 lebih minggu ni bos. 800 lebih minggu ni. Oh, dia tak tengok betul-betul tu. Betul tu. Tak tengok income, itu lagi dahsyat. Salah ke? Ya, jawab 800 ke? 800 minggu ni. Minggu ni je tu. Ya, betul. Minggu ni je. Alright. Tak apa. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Bos Yusri. Silakan Bos Yusri. Kita ni. Ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesembuhan saya. Alhamdulillah. Walaupun masih berdebar-debar untuk menanti keputusan kanser saya jenis apa. Memang confirm kanser darah limfoma lah. Cuma dia ada dua lagi kategori dan stages lah. Tapi saya alhamdulillah, insyaAllah saya akan reda. Whatever it is, saya terima dan saya lupakan itulah. Saya yakin insyaAllah saya akan jadi fighter kanser lah pula. Tambahlah satu fighter kan. Tetapi saya akan buatkan yang utama adalah Al-Quran lah. InsyaAllah. Dan sebab saya yakin Allah akan sembuhkan saya ni dengan niat saya nak menyebarkan supaya ramai lagi manusia faham Quran. Saya yakin itu insyaAllah. Sebab Allah, masya-Allah bos. Dan mungkin ada hikmah di sebalik ujian berat ni. Alhamdulillah, income saya dalam bulan ni tak banyak lah sebab lama cuti dan sakit selepas balik daripada Dubai tu. 600 lebih je. Tapi yang kebanyakannya daripada saya punya affiliate yang saya hari-hari memang saya tak putus follow up dia orang buat busy. Dia orang tanya, dia pula risau saya, tak payahlah rehat, saya kan nak buat selagi saya boleh ni, sebab saya kena buat, sebab niat saya
memang saya nak sebarkan itu niat saya pendapatan tu mungkin yalah kalau ajal nak datang bila-bila kan. Tapi saya memang dah sedia saya beritahu fokus saya adalah saya nak buat amal jariah hingga sampai apa ni nyawa yang terakhir lah. Sebab saya yakin Allah akan mungkin ini direzekikan saya dan saya mungkin di apa ni nak mengumpul sebanyak mungkin amal jariah dengan InsyaAllah, masya-Allah, insya-Allah. dengan niat apa itu jadi amalan saya di kubur nanti insyaAllah. Jadi saya harap saya masih insyaAllah diberi kekuatan dan alhamdulillah yang saya menggembirakan saya berjaya bantu seorang affiliator saya close seorang YB Adun. Oh, dahsyat lah. Walaupun berada ke hospital Walau ada situ itu yang sangat luar berbeza biasa. dan hilang semua kesakitan bisu-bisu badan ni. Dahsyat, bos. Saya tak bercakap live. Saya beritahu minta nombor telefon dia. Saya buat voice message. Saya buat voice message. Saya beritahu Assalamualaikum YB. Saya nak perkenalkan ni yang daripada saya punya ni yang sahabat YB yang ada interview YB ni lah. Sahabat kita yang kenal YB. Jadi saya nak bantu bagi sedikit penerangan lah video yang saya buat ni sikit penerangan dan saya harap YB ada masa lah untuk ni untuk dengar lah. Lepas tu saya ingat malam tu baru dia respon. Dia cakap dia dah dia dah tengok episode, dia dah godek dan dia dah register dan dia very positif lah. Dia cakap insyaAllah saya akan bantu, dia cakap. Saya akan bantu punya tim yang dekat Bintulu tu. Nama dia YB Iskandar, Turki. InsyaAllah, bos. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya dah bayangkan satu Dun Sarawak tu nanti akan dia share dengan kawan-kawan dia. Boleh, bos. InsyaAllah, bos. Allah. So, insyaAllah kita doakan Bos Yusri semoga terus sihat. InsyaAllah, bos. Fighter, bos. InsyaAllah. Terima kasih semua. Penyakit tu insyaAllah. Amin. Amin. Fighter, bos. It's already fighter, bos. Dalam keadaan beliau dekat hospital tu dengan lawan kanser, still boleh making money dan still moving forward. Sebab dia tahu kan dalam setiap sale yang dia dapat tu berapa ramai orang yang tengah belajar bahasa Quran. That's luar biasa lah, bos. So why I'm speaking now and I don't know. So saya doakan dan semua ni kita doakan Bos Yusri semoga Allah angkat segala penyakit insya-Allah. Amin. Jika Bos Yusri ni sebagai semangat. Makna kata kalau Bos Yusri boleh, kita semua boleh lah, bos. So, insya-Allah. So alhamdulillah. So nak siapa lagi nak share? Saya. Bos dipersilakan Bos Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan terima kasih. Saya Bonda Aisyah dari tingkat G. Terima kasih pada founder Datuk Razin yang siapkan platform bisnes yang generate income. Terima kasih pada Bos Kak Bek yang introduce pada bisnes ni. Dan terima kasih pada leader saya iaitu Kak Liza dan Kak Ji yang banyak bantu. Syukur Alhamdulillah walaupun saya baru, saya dapat masuk tim fokus Bos Bob untuk postmortem dalam grup ni. Masya Allah, saya dapat direct bimbingan dari Bos Bob. Alhamdulillah, saya capai negotiator bulan ni dan income saya 1,799. Terima kasih semua. Dahsyat. Alhamdulillah, bos. Alhamdulillah. Memang luar biasa, bos. So, leader-leader ni just boleh bagi cara je. Yang bagi make it happen tu, insyaAllah, bos yang bagi jadi kan. So, insyaAllah, izin Allah, Allah bagi. Yang penting, ingat pesan. Kita fight, kita all out. Tapi pastikan kita all out dengan cara yang betul. Kita fight dengan cara yang betul. Rezeki Allah bagi, insyaAllah. Alright, so next, siapa lagi nak share? Saya, Yan. Bos. Bos Ismail dulu. Bos Ismail dulu. Pada tadi dia angkat tangan. Okay, Assalamualaikum, bos. Bos. Okay, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada founder kita, Datuk Razin, yang menyediakan platform ini. Dan terima kasih kepada Bos Bob. Saya daripada tim Bos Kak Ji, Bos Puma, terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Pendapatan saya meningkat lebih 300% berbanding Oktober. Oktober RM370, November RM1,043. Terima kasih Bos Bob. Terima kasih Bos Bob. Saya dah 2 kali masuk kelas berus dawai.
tim Fokus Mumtaz, terima kasih bos Kak Ji. Dan saya doakan semua bosses mencapai income dan impian pada masa akan datang. InsyaAllah bulan Disember, insyaAllah saya akan cuba capai 10,000 sebulan. So, insyaAllah. Amin. Okey, dipersilakan. Aduh, okey, Bos Yan. Okey, Bos Yan, dipersilakan Bos Yan. Assalamualaikum, saya Yan daripada Hulu Langat. Terima kasih pada Datuk Razin dan terima kasih juga kepada Board of Leader terutama Bos Bob. Saya sebenarnya bila nampak Bos Bob ni hati saya memang terbakar sangat ni. Bila jumpa tim saya memang terbakar sangat bila tengok muka Bos Bob ni. Dan terima kasih jugalah pada Bos Erma sebab membantu saya dan memperkenalkan saya dalam tim Quran ni. Saya sebenarnya tadi Bos Erma PM saya. Dia suruh tengok saya punya income. Saya memang tak tengok bos. Tiba-tiba saya buka. Alhamdulillah bulan ni saya dapat 600 lebih bos. Saya baru je. Asyik. Terima kasih Bos Bob sebab selalu basuh kepala otak saya tiap-tiap minggu basuh saya cukup-cukup. Sudah sembang. Alhamdulillah. Pelik-pelik je diorang ni. Tim tu tim berodawai. Tapi pelik-pelik diorang ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Memang guru. Memang kita work together lah bos. InsyaAllah kita buat sama-sama. So next, siapa lagi nak share? Assalamualaikum warahmatullahi Bos Ustaz wabarakatuh. Zana, dipersilakan. Ini Terengganu kita ni. Ya, Ustazah Hana dari Terengganu. Pertamanya terima kasih kepada Datuk Razin yang telah menyediakan satu aplikasi yang sangat hebat, terbaik kepada kita umat Islam. Seterusnya tak dilupakanlah kepada Bos Bakhtiar yang sentiasa menyokong, membantu, membimbing kami tim Terengganu dan of course lah yang sentiasa turun ke Terengganu ni Bos Haji Amir, kapten kita. Betul. Kemudian Ustazah senyap sekejap baru ni tetapi dibangkitkan kembali dengan kata-kata semangat daripada Bos Haji Amin. Alhamdulillah. Rezeki pada bulan ni selepas momentum kami pada BOP minggu lepas. Jadi Ustazah dapat pada bulan ini sebanyak RM1,370. Alhamdulillah. Waduh bos. Bos apply je apa yang Bos Haji Amir tunjukkan tu bos. Bos rezeki tau sebenarnya Bos Zana. Rezeki Bos Zana sebenarnya. And Bos Haji Amir dia dapat detect apa yang bos perlukan. Dan bos ada leader, Bos Bakhtiar. Memang fighter kan. So just apa yang Allah dah bagi tim pada bulan ni, untuk seterusnya bos just double up bos punya momentum untuk growkan bos punya tim. InsyaAllah bos akan InsyaAllah Sabtu ni BOP terbaru di Terengganu. Kami akan buat BOP terdekat ni bos. InsyaAllah. Fokus kepada cara insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih bos. Padu. So alhamdulillah. So next siapa lagi? Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam Bos Asma. Dipersilakan bos. Okey, baik. Assalamualaikum semua. So alhamdulillah untuk bulan November, syukur kepada Allah. Allah izinkan rezeki yang dah lama dah sebenarnya Asma tak dapat kan. Biasa Asma dapat income ni adalah pada tahun lepas Januari. Tapi alhamdulillah dengan 343 tu Asma nampak dan yang paling betulnya adalah Allah izinkan jumpa orang yang sama-sama nak buat. Allah izinkan apa orang kata untuk bulan ini 2,000 lebih 2.7K. So Asma nak ucapkan terima kasih kepada Bos Bob yang tak jemu-jemulah guide Asma. Kan lebih kurang dia punya terlebih tu kurang InsyaAllah kita hantam sampai jadi. Betul. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Bos Puma dan juga sideline Bos Haji Amin yang sebenarnya banyak juga bantu Asma. Okey, kemudian Bos Izil juga sebenarnya secara tak langsung luar biasa sebab apa? Sebab itu nampak beauty of Tim Quran ni, tak kira kita direct line ke ataupun sideline ke, semua pakat-pakat nak saling bantu supaya nak tengok kejayaan kita. Yang penting kita je lah jalan terus insya-Allah. Wallahualam. Thank you Bos. Alhamdulillah. So alhamdulillah itu yang luar biasa dalam tim Quran. Semua ni bos yang luar biasa kita. Quran. Semua ni bos untuk kita. Ustaz Razi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ber.
Ada? Okey ke? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Bismillah. Okey, pertamanya terima kasih banyak kepada bos Abdul Razin dalam platform ini. Seterusnya buat leader lah semua sekali, dan bos Bob, bos Puma, bos Farhana yang banyak guide kita orang, insyaAllah tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Dan intruser saya lah bos Ustaz Sufian, tim saya. Ya, Alhamdulillah, bos Bob, sebulan ni sebenarnya sejak 2 hari bulan awal November sampai sekarang masih belum pulih lagi lah. Tak sebulan. Demam, batuk dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah income saya bulan ni 259495. Alhamdulillah. Berapa Ustaz? Bos. Berapa Ustaz? Saja nak tanya kali kan. 94. 2,500. So Alhamdulillah. Padu Ustaz Razi. So Alhamdulillah. 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 Ustaz Razi, nanti PM saya Ustaz Razi. Saya ada tips macam mana nak hilangkan macam mana nak hilangkan batuk tu. Itu petua daripada offshore. Nanti saya ajar tu. Okey, Dak, siapa lagi nak share? Assalamualaikum. Silakan Ustazah. Saya Ustazah Tengku Marina. Saya nak buat sharing juga. Pertama sekali nak ucap terima kasih kepada semua yang berada di dalam tim Quran ni, yang top leader semua, dan juga kepada bos Asma yang membimbing saya sehingga saya dapat bulan ni pendapatan saya 2,680 ringgit. Dahsyat Ustazah Tengku, dahsyat. Rank negotiator. Dan saya harap memberi semangat kepada tim saya lah. Tim saya semua yang bawah saya tu, harap semua kita sesama pergi umrah bersama tim Quran. Amin. InsyaAllah. Tahniah Ustazah. Alhamdulillah. Dia bulan November ni memang luar biasa. Semua Alhamdulillah. Alright, so nak siapa lagi nak share? Kita minta lagi bukan dalam 4-5 orang untuk share. And then kita nak minta kita bagi laluan untuk board of leader sharing. Dan kita boleh tutup kita sesi ni. Kita nak panaskan je, InsyaAllah. So nak siapa lagi nak share? Assalamualaikum. Okay. Kak Ya, silakan Kak Ya. Okey, Alhamdulillah. Untuk bulan ni Kak Ya punya, bawah Kak Ya 2 orang lah negotiator. So Alhamdulillah. Tapi yang bestnya untuk bulan ni, yang Kak Ya punya team ada beberapa orang yang dapat income 1,000 lebih. Alhamdulillah. Dahsyat lah Kak Ya. Aduh, Alhamdulillah. 800. Adalah ramai lah yang beratus-ratus, ramai lah. Dan untuk bulan ni juga bestnya, team bergerak dengan cara bos. Itu yang best. Okay, insyaAllah. Untuk bulan 12 ni kita lajukan lagi lah kita punya speed, insyaAllah. Betul. InsyaAllah. Kejap lagi kita akan invite Ihsan kan, yang betul-betul Allah hantar. Memang dahsyat lah Ihsan tu. Kejap lagi kita akan invite. So siapa lagi nak share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Kak Liza, dipersilakan Bos Kak Liza. Okay, Alhamdulillah Kak Izzah ucapkan terima kasih kepada kita punya founder Datuk Abdul Razin yang menyediakan platform yang luar biasa untuk kita. Terima kasih pada Bos Bob sebab apa luangkan masa setiap minggu dengan tim kami yang mana berus dawai, sesi berus dawai yang memang dahsyatlah ilmunya. Masya Allah. Terima kasih Bos Puma. Okay, sentiasa je ada walaupun dari belakang, tapi Kak Izzah tahu sentiasa ada daripada melalui Kak Ji. Okay, terima kasih Bos Kak Ji yang sentiasa bimbing Kak Liza serta tim-tim Kak Liza. So, Alhamdulillah bulan ni mula nampak perbaiki banyak perkara. Okay, perbaiki cara invite
tim satu persatu, bedah list 20 satu persatu pun baru belajar pada Bos Bob. Masya Allah, itu memang luar biasa. Dan Kak Liza nampak perbezaan dalam tim, upgrade dari segi momentum, cara kerja yang luar biasa. Kak Liza belajar satu lagi point yang sangat best daripada Bos Bob. Upscale kita punya prospek. Oh, yang itu Kak Liza terus buat. Masya Allah. So, Alhamdulillah, bulan ini Allah rezekikan RM2,541. Alhamdulillah. Seorang suri rumah tangga dari rumah pada Kak Liza bermodal sekali tiap-tiap bulan boleh dapat income. Kat mana platform tu? Tiap bulan balik modal. Tiap-tiap bulan balik modal. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okay, Kak Liza, Kak Liza target bulan depan nak melahirkan, bulan ni dapat lahirkan satu orang negotiator. So bulan depan Kak Liza nak lahirkan 10 orang negotiator, bos. Oh, dahsyat Kak Liza. Satu je saya nak pesan. Apa yang Kak Liza dah dapat, pastikan jadikan dia satu blueprint dan always ingat, tulis tu dah bagus dah, tapi jangan lupa tulis kat mana. So Alhamdulillah. Tahniah bos Kak Liza. So Alhamdulillah. Dia benda ni dia simple je, dia mudah kan. Sebab Datuk Razin dia sediakan dua benda yang mudah dalam Tim Quran ni kan. So bos kena letak bos dalam mindset bos, Datuk Razin dia kerahkan segala jentera apa yang dia ada, effort dia dari segi financial dia, team dia apa semua untuk sediakan kita ni dua benda yang paling mudah. Benda pertama, aplikasi yang mudah untuk orang belajar bahasa Quran, iaitu kita sendirilah. Yang kedua, cara mudah untuk kita semua buat duit dengan Tim Quran. So benda tu. Sebab tu saya kata kita ni beruntung. Kita di golongan 1% yang tahu dua cara ni. Kan? Masyarakat dekat luar sana sebagai user dia tahu satu cara je. Cara mudah untuk belajar bahasa Quran. Kita dua-dua cara kita tahu, bos. Dahsyat, win. So Alhamdulillah. So nak siapa lagi nak share? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Borneo. Kelantan, royak miri. Kelantan duk Borneo. Ya, selamat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bos Bob bagi peluang pada saya pada malam ni, dan saya banyak kesyukuran kepada founder kita lah, kepada Datuk Razin, kerana menyediakan satu platform yang sangat-sangat luar biasa, bos. Okay, saya rasa saya feel sangat, bos. Dalam bisnes Tim Quran ini adalah bulan yang ke-36 saya dalam Tim Quran, bos. Anniversary. Inilah bulan ke-36 saya, bos. Selama 3 tahun saya buat satu bisnes yang sangat-sangat luar biasa, bos. Alhamdulillah, dan saya bersyukur, bos. Sebab apa? Inilah satu bisnes yang boleh bertahan sampai 3 tahun, bos. Saya macam-macam bisnes saya buat, bos. Macam-macam bisnes. Kebanyakan bisnes yang saya buat sebelum-sebelum ni, dia tak boleh bertahan lama, bos. Paling-paling tidak setahun, 2 tahun. Sebab apa? Sebab produk yang kita buat mesti akan ada pesaing lain yang akan buat. Jadi kita rasa bersyukur, bos. Sebab apa? Kita berada dalam satu platform yang memang luar biasa, dahsyat, bos. Sebab apa? Dah 3 tahun, bos. Masih belum ada lagi produk yang bersaing dengan kita, bos. Yang tu yang kita semua, bos, kita bersyukur sangat. Sebab apa? Allah pilih kita, bos. Sebab ramai lagi orang dekat luar sana, bos, yang tak ada peluang, yang tak dapat peluang seperti kita semua, bos. Betul. Jadi Alhamdulillah, saya syukur sangat kerana Allah telah, yang paling saya bersyukur, bos, Allah telah ilhamkan nama saya ni di dalam list 20 nama Bos Haji Amin, bos. Itu sebab paling Bos mahal Haji lah, Amin ramai kawan dia, bos. Betul. Ramai kawan dia. Tapi mengapa kan Allah terdetik nama saya dalam fikiran dia untuk hubungi saya dan untuk ajak dia buat bisnes di 36 bulan lepas, bos. Ya Allah, saya rasa bersyukur sangat, bos. Sebab apa? Yalah, Allah telah detikkan kita. Dan kita semua pun seperti itu, ya, bos. Kita semua ni adalah dalam senarai list
20 nama sahabat kita yang undang kita dalam bisnes ni. Kalau Allah tak detikkan bos, kalau Allah tak bagi orang kata lintasan untuk senaraikan nama kita dalam list 20 nama dia bos. Memang tak tahu cara lah, Kita tak tahu tak cara. ada bos. Kita tak akan duduk dalam komuniti ni bos. Betul tak? Kita tak akan ada dalam komuniti ni bos. Jadi saya syukur sangat bos. Dan saya nak fight betul-betul bos untuk menjadi asbab lebih ramai lagi orang dapat faham Al-Quran. Terutama sekali tempat-tempat yang baru bos. Saya memang betul-betul aim selatan Thailand, dekat Terengganu bos, dekat Miri, kawasan insya-Allah dengan izin Allah. Ini bulan kedua saya datang ke sini bos. Dan saya target by Januari 2026 kita akan adakan BOP pertama di Miri nanti bos. Oh, baru jadi bos. BOP bos, BOP pertama di Borneo. Dan dahsyat. BOP pertama di Semenanjung, di luar daripada SQ pun kami juga bos. BOP Terengganu. Dahsyat. Jadi insya-Allah bos, saya terima kasih. Saya berterima kasih kepada Bos Haji Amir yang sentiasa support saya, sentiasa memberi tunjuk ajar saya, Bos Haji Amin, dan especially kepada tim saya bos. Sebab tim saya lah menyebabkan saya berada di sini bos. Dan saya bersyukur, saya tahniah dan alhamdulillah untuk bulan ni bos, saya dapat melahirkan seorang konsultan dan 2 orang negotiator bos. Dahsyat bos, alhamdulillah bos. Di tim saya. Alhamdulillah, dan saya mendapat pendapatan RM3,800. Alhamdulillah bos. Sikit lagi bos nak jadi manager bos. Sikit lagi tapi tak apa bos. Kita tunggu bulan depan kita akan terus lagi director bos. InsyaAllah. Dia takkan jumpa director bos. Dia takkan jumpa director. Bos akan terus lompat pergi GD. InsyaAllah bos. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sodak, siapa lagi nak share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Waalaikumsalam. Bos Ayu, dipersilakan. Hai, saya di Bumi Separengam Johor, masih bersama dengan Haji Amin, bos Haji Zack, Jaka Maria semua. Alhamdulillah petang tadi meet up di Separenggam. So alhamdulillah hampir 20 orang bersama dengan Datuk Umuk bergabung. Okey, alhamdulillah, dan saya tak sangka juga bulan ni dengan tak tahu tapi kita follow je sistem dapat melahirkan satu nego adik saya dan dia pun tak percaya juga, masya-Allah bos. Sampai Ayu dengan Mak Lela, apa tu nego kita follow je cara. Okey, dan alhamdulillah terpaksa dapat setakat ni hari ni lah last closing kan RM2,004.9. Asyik. Terima kasih bos. Alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah, semangat bos. Saya believe bos, 2,000 tu adalah income bos sehari. Kan? One day. Amin. Kan? Bos terus je fokus pada cara, kita apply cara yang sama dan kita konsisten mengajarkan tim kita cara yang sama. Kan? Satu cara, kita leverage sampai ke bawah bos. Itu je kunci dia, insyaAllah. So, Dak, siapa lagi nak share? Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Silakan Bos Nuraini. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nuraini Mazali. Saya daripada Shah Alam. Saya baru dalam sebulan macam tu lah. Okey, saya nak ucapkan pertama sekali, nak ucapkan terima kasih lah kepada yang kenalkan platform ni, Dr. Zahria Maulud. Dan terima kasih juga kepada Puma yang banyak support, kata apa, tak putus-putus tak bagi semangat. Sebelum sesi pagi, lepas sesi pagi, sebelum sesi malam, selepas sesi malam. So tak lupa juga jutaan terima kasih lah kepada founder Datuk Razin yang menyediakan platform ni. So untuk bulan pertama ni, alhamdulillah saya punya bonus 1090. Alhamdulillah. 50% balik modal bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dahsyat. Alhamdulillah. So, Nak, siapa lagi nak share? Kita nak invite 2-3 orang lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Dipersilakan Bos Kak Zu. Okey, terima kasih Bos Bob. Pertama sekali, alhamdulillah, terima kasih pada Datuk Razin yang menjadikan platform ini. Alhamdulillah, rezeki juga kepada semua board of leaders, especially Bos Bob, semua leaders dalam Al-Quran, especially
Bos Farhana, Ustaz Sufian, Ustaz Razi, Bos Puma dan juga semua leaders daripada tim Dalam Hati, Bos Haji Amin, Bos Haji Amin. Semualah takut tak tersebut, minta maaf. Especially juga semua leaders dalam tim Quran, especially dalam grup Sahabat Taqwa di bawah pimpinan Bos Farhala. Semuanya ya Allah kerja sangat-sangat padu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah income saya bulan ni 2,359. Dahsyat. Dah masuk Aduh, bos. Alhamdulillah. 3 bulan setengah lah. Alhamdulillah dalam komuniti ni. Juga anak dia saya, Adam Faiz. Terima kasih juga pada semua leaders dan affiliates yang membantu. Juga pada tim saya. Banyak juga yang membantu anak dia saya ni. Dapat juga income sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bos. Untung anak bos. Dapat jumpa cara dalam usia yang muda. Cuba bos tengok dekat senarai partisipan ni. Semua yang lagi muda-muda daripada bos. Kalau kami jumpa cara ni umur 18 tahun, bos. Macam bos Irma. Bayangkan kalau bos Irma jumpa cara ni umur dia 21 tahun. Saya jadi apa? So, Alhamdulillah. 18 tahun dah jumpa cara. Untung bos, syukur Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. So, tahniah bos, Alhamdulillah. Terima kasih bos. Untung bos saya bagi tu kat bos. Untuk anak-anak muda bos, ni saya bagi tip dekat bos. Untuk anak-anak muda, bos boleh involvekan diorang dekat dalam bisnes ni supaya diorang boleh belajar communication skill, confidence level, macam-macam. Memang betul diorang akan dapat income, tapi bos percayalah bos, the moment dia involve dekat dalam bisnes ni, bos akan tengok perbezaan karakter dari segi dia punya confidence level, dari segi cara cakap, cara fikir, semua akan berbeza. So bila mana dia membesar nanti apa semua dia akan jadi satu orang yang memang dia ada orang tengok pun. Macam saya beritahu bos, kalau bos nak pilih best player dalam masa 5 saat bos nak pilih best player, bos tengok orang tu bos dah tahu dah aku pilih dia. So inilah dia. So inilah tempat untuk bos libatkan bos punya anak-anak jiran, anak-anak bos, anak-anak Tok Imam, anak-anak siapa lah, letak dalam list, libatkan orang insya-Allah. Nak siapa lagi nak share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos Bob dan semua. Silakan Bos Hafsah. Okey, mudah-mudahan semua sihat Okey, alhamdulillah Bos Bob. Nak ucapkan terima kasih dululah kepada kita punya founder Dato' Abdul Razin di atas platform yang sangat luar biasa. Okay, especially thanks juga untuk Bos Bob, Bos Puma dan Bos Kak Yah, saya punya leader-leader hebat. Alhamdulillah bulan 11 ni Bos Bob, kita punya orang baru John dapat income RM1,500. Tahniah Bos Inoy. Okay, dah jauh di Kuala Belait sana. Tapi apa dia punya cara tu dia dah dapat. Alhamdulillah aplikasi berkesan kan bila dia apply tu. Okay, insyaAllah mudah-mudahan menjadi semangat kepada yang lain. Dan juga Alhamdulillah. Putus. Bos Hafsah putus. Putus. Apa tu Bos Hafsah dia tengah drive. Atas kereta. Okey lah. Alhamdulillah tu. So, Alhamdulillah. Tahniah Bos Hafsah daripada Brunei. Okey, next. Siapa lagi nak share? Malila nak kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan bos. Alhamdulillah semalam sebulan Mak Lela mendaftar. Terima kasih banyak-banyak guru bos Bob dan juga kita punya founder lah yang terutama Pak Haji Razid dan juga guru yang tak betul-betul hasa bos Masya Allah Haji Amin dan juga bos Anisah. Dan juga Asraf yang bagi peluang maknya ni macam mulanya tu terpaksa juga lah, tapi atas doa terima juga. Line breaking. Ke line saya? Line Mak Lela breaking. Line Mak Lela. Allahu Akbar. Baru nak dengar sharing yang best ni. Hilang. Hilang dah. Okay, next. Siapa lagi nak share?
Bos. Alhamdulillah, rasa bangga sebab anak-anak pun benar. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Haji Amin nak 5 kali ganda RM1. Alhamdulillah, syukur. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah. Mudah-mudahan ada satu idea semangat dan berterusan polo mental. Itulah lain dia breaking. Nanti kita cuba sambungkan dia punya kosakata tu nanti. So, Nang, siapa lagi nak share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ji, dipersilakan Kak Ji. Alhamdulillah. Okey, Kak Ji dah nampak bos Puma buka kamera tu, Kak Ji dulu lah kan. Kalau bos Puma dah cakap kan, Kak Ji tak reti nak cakap. Okey, so Alhamdulillah. Syukur tak terhingga. Okey, kita doakan yang terbaik untuk kita punya founder yang telah siapkan platform untuk semua kategori. Termasuk Kak Ji yang biasa-biasa ni kan. Masya Allah. Kalau tadi bos bawa kata apa, anak muda, dekat sini lah platform untuk dapat confident level, dapat bersosial kan. Kak Ji yang mak-mak ni yang tak berapa nak muda ni pun kat sinilah tempat diasah kan. Boleh bercakap. Masya Allah. Terima kasih sangat-sangat. Okay, so Alhamdulillah. Bulan apa ni, November kan, kita dah masuk dah sales bulan Disember. Terima kasih Puma lah especially kan, leader Kak Ji, direct. Sebenarnya Puma ni tak perlu banyak cakap pun because kita dah leader kan, tapi bila dia cakap tu kita tahu tang mana nak betulkan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih bos. Bos Bob yang sudi, Kak Ji selalu cakap mencemar duri lah kan. Setiap Isnin kita akan kumpul untuk team fokus macam-macam lah kan, yang diberus, yang tak diberus, macam-macam. So Alhamdulillah, ada satu pengalaman yang sangat manis ketika kita orang dah habis sesi, Datuk pun sudi duduk bersama. Yang itu sangat mahal. Dahsyat. Kan? Betul lah bos Bob. So, rezekinya masa tu ada juga tim Farhana dekat situ. Masya Allah. Alhamdulillah Kak Zu dan anak kan. Mudah-mudahan bulan ini bulan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih kepada semua tim Mumtaz Circle. Terima kasih semua sahabat-sahabat kan, Sideline, Kak Aya, Kak Nita, Farhana dan semualah. Terima kasih juga untuk husband yang izinkan Kak Ji dah beberapa bulan. Kak Ji berada di outstation lah. Pergi ke Johor. Masya Allah. Kak Ji ni beranikan diri je bos-bos. Selalu bersparing dengan Farhana. Tapi baru-baru ni bila Farhana pecah, dia kata, Kak Ji, Farhana pergi Terengganu tau. Alamak, aku nak pergi ke tak kan? Tapi matlamat tetap kekal bos Bob. Apa jadi? Pergi juga. Masya Allah. Terima kasih tim Johor yang sentiasa menanti. InsyaAllah. Okay, kita make it happen lagi bulan ni. Alhamdulillah. Closing tadi. Kak Ji target cakap dengan Puma. Kak Ji lama dah tak merasa kafan ni kan. Tapi Alhamdulillah Allah izin konsultan dengan income 2,700. 2,700. Terima kasih Mas Bob. Assalamualaikum. Dahsyat dah. Dahsyat. Alhamdulillah. Dahsyat. Bafana pada tadi duk angkat tangan dah tu. Kita bagi laluan dekat dia dulu. Silakan bos. Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali Farah nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Razin sediakan satu platform yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih kepada barisan Board of Leader, Bos Bob, Bos Kamal, Bos Nazmi, Bos Rashid, barisan Board of Leader memang sangat-sangat luar biasa lah dari segi idea dia, penemuan dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Bos Puma dan juga leader-leaders lain, Bos Haji Amin, Bos Haji Amir, sideline leader dan sebagainya. Bulan 11 ni Alhamdulillah satu bulan yang sangat-sangat luar biasa, di mana tim-tim Farhana pun Alhamdulillah dah start dapat momentum dari segi cara dan juga perlunya bergerak dengan cara dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kami juga ada tim fokus dengan Bos Bob dan memang nampaklah impact dia bila kita bergerak dengan cara ni. Mereka memang ada satu benda yang luar biasa ni, bak kata Bos Bob lah, antara pesanan Datuk Razin, pesanan Bos Bob juga adalah fokus pada cara kita boleh detach dengan result.
Dan Alhamdulillah Farana nampak benda tu ada pada tim Farana pada saat dia orang fokus pada cara rezeki Allah bagi, tapi mereka tahu cara tu memang dah proven sukses, cepat atau lambat insya-Allah pasti akan jadi. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada Bos Bob untuk tim-tim sahabat At-Taqwa sangat-sangat luar biasa. Dan untuk bulan ni Farana untuk tim sahabat At-Taqwa kami melahirkan 2 orang negotiator. Dan Alhamdulillah ada juga tim-tim yang baru register, dah start pegang minggu pertama register, dah ada yang pegang income RM800, RM900. InsyaAllah kita nak mereka ni semua terus bergerak dan fokus kepada cara yang betul lah. Memang cara tu seriously proven success. Orang yang baru register pun memang betul-betul boleh make money dengan fokus kepada cara tersebut. Dan untuk sahabat At-Taqwa, untuk Farana sendiri, Alhamdulillah pada minggu lepas Farana apa tu orang panggil, Farana dapat income lebih kurang dalam RM3,500 Bos Bob. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Jadi saja. Terima kasih Bos Bob. Assalamualaikum. So next target berapa bos? Ui, wajib pecahkan Bos Bob 30,000 ni. Kena pecah bos. Kan? Bos pernah bagi jadi seminggu 30,000. Sebulan, bulan pertama 30,000. Seminggu 16,000. Bagi jadi bos. Dan saya boleh nampak momentum sangat-sangat luar biasa bos. Dah start naik dah tu insyaAllah. And so next. So apa lagi nak share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puma dah masuk dah. Silakan Bos Puma. Sebenarnya saya baru sampai ni daripada pagi tadi kan. So baru sempat kembali ke markas. So alhamdulillah pertama sekali of course kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rezekikan kita dapat dalam bergabung dengan projek ni. Dan of course terima kasih tak terhingga kepada founder yang berbahagia Datuk Abdul Razin, satu orang insan yang memang cara fikir yang sangat-sangat luar biasa lah. Yang memang sukar sekali kita nak jumpa orang yang ada cara fikir macam ni kat muka bumi ni sebenarnya. So kita berada dalam satu komuniti yang beliau cetuskan. So satu nikmat sebenarnya, memang sangat-sangat besarlah nikmat ni. Yang saya boleh katakan apa yang kita sedang lalui ni sebenarnya memang pada saya lah sebenarnya belum apa-apa lagi. Bagi saya belum apa-apa lagi lah. Sebab yalah kan memang mungkin sebahagian orang dia bila tengok income apa semua leader yang dah cecah 6 figure atau 7 figure ni macam gerun kan. So betul lah tu kan. Memanglah kalau kita baru daftar ataupun baru join macam betul ke kan Bos Bob dah buat 1.5 juta kan. Tapi dia terlupa kan. Dia tak tahu yang saya pernah tanya Datuk Razid dekat Tim Quran ni sebulan boleh buat 1.3 juta. Kalau dia tahu yang tu lagi menggelupur saya rasa. So itu benda yang saya tanya direct kepada Datuk Razid. Dah lah tanya dekat kota suci Mekah pula tu kan. Saya tanya personal masa tu dalam bas kan. Datuk berapa boleh pergi Datuk income dekat Tim Quran ni one kan. Datuk 1.3 bos. 1.3 monthly ya Datuk. Tak senyum pun takut masa tu bos. Kalau income sebulan 1.3 juta, nak senyum pun nak kena belajar. Tak boleh bos, saya akan jadi Ashabul Kahfi bos. Memang tak keluar punya, duduk dalam gua ya, tikam lah. Bersuluk kan. Memang luar biasa. Tapi itulah tu saya kata bila pendapatan macam tu yang kita bukanlah dijanjikan, tapi kita cerita tentang potential projection yang kata apa di set up oleh pihak syarikat apa semua ni. Dan untuk bos-bos yang baru bergerak mungkin ada baru 2 bulan 3 bulan macam bos Kak Zu apa semua ni, tak ada apa lah. Maksud saya tu memang semua terbuka dan sangat. Even though saya cakap kat bos-bos semua, kalau ada orang yang daftar lagi setahun pun, itu pun boleh buat 1 juta 3 tahun bos. Bos jangan pelik. Sebab tu siapa yang tak swing daripada sekarang, saya kata memang akan murung lah nanti. Okay. So Alhamdulillah, saya ada story sikit sebelum saya nak reveal saya punya income saya untuk bulan lepas. So minggu ni macam kan macam mula-mula tu. So income saya sebenarnya hari Sabtu 2,000 je bos Bob. Kan tiba-tiba terclosing minggu hari ni kan 3,200.
Oh, dahsyat. Memang luar biasa. So makna kata, oh momentum income 1,000 sehari ni memang dahsyat lah perangan dia. Dahsyat. Memang luar biasa. Masalahnya dia berlaku tengah saya seharian dekat kenduri hari ni. Oh. Kadang-kadang saya terfikir pula kan, elok aku pergi kenduri hari-hari lah rasa. So memang dahsyat lah bisnes tinggurak ni. So itulah dia. Kita bila kita fokus pada cara bergerak dengan cara betul dan fokus pada momentum, insya-Allah kan memang impact dia memang dia akan jadi. Itu satu mindset yang memang kita kena ada. Dia pasti jadi bos. Tuhan memang takkan sia-siakan apa kita buat. Itu je calculation dia. Mustahil. Kan kalau ada benda yang tak pernah nak jadi tu kita kena check lah balik kan sama ada gerak kerja kita ke apa benda-benda yang kita kena perbaiki. Tapi tak logik bos. Tuhan ni bukan nak buat satu benda kat kita yang kita dah buat level terbaik dia tak bagi juga. Betul lah kalau dia nak buat dia boleh buat. Tapi Tuhan takkan zalim kat kita. Kalau ada benda tak kena tu matematik dia memang dia akan orang kata apa bersesuaian lah dengan apa yang kita ni. Kalau tak kena, kenalah check balik apa semua kan. So Alhamdulillah saya personally untuk bos-bos ni saya memang ucap terima kasih yang tak terhingga kan yang of course lah dari segi relationship dan juga ilmu yang sampai sekarang tak putus lah untuk guide saya dan Alhamdulillah dan of course juga tak terima kasih tak terhingga kepada seluruh tim Puma sendiri. Sama juga sebenarnya kalau Kak Ji bagi terima kasih kat suami, saya pun sebenarnya kena terima kasih lah dekat wife saya juga. Kalau wife saya tak ada pun tak boleh nak ke mana juga sebenarnya. 5 orang tentera kat rumah tu dia lah yang duk hadap sebenarnya. Okay, so sebenarnya memang tu penting lah untuk kita bergerak dengan lancar ni. Pasangan kita ni memang kena ada mutual understanding yang solid sebenarnya. So Alhamdulillah. And untuk result ataupun pencapaian saya bulan November ni Alhamdulillah. And bagi saya satu orang kata apa momentum ataupun satu improvement yang saya sendiri memang rasa Alhamdulillah. So untuk pencapaian bulan November lebih kurang lah 16,400 untuk Oh, ranking dahsyat bos. so memang kita kena swing habis-habisan. So kalau tanya saya untuk of course bulan Disember memang saya nak pecah 50K bos. Itu saya punya aim untuk Disember ni. So kita hantam sama-sama bos. Kita kena make it happen. Dan calculation yang paling feel lah kita kena pegang bos. Income, duit datang dan pergi bos. Kita akan belanja, kita akan habiskan. Tapi bos, impact bila income banyak ni bos. Bos tengok tim bos yang akan belajar faham Quran. Ada user yang belajar faham. Yang itu bos tak boleh jumpa kat tempat lain bos. Betul. Itu memang takkan jumpa tempat lain lah. So that's why kita kena speed. Yang mana bos betul-betul nak make money. Inilah dia bos. Medan dia bos. Tempat kita cetak duit super padu punya. So itu saja daripada saya bos Bob. Terima kasih sekali lagi. Kepada semua. Kita buat level terbaik Disember. Bulan lalu dah pergi dah bos Bos Bob. Betul. Bulan baru. Kira-kira bulan baru dah bermula dah. Okay. So terus esok berapa table talk kita. Tu cerita dia. Betul. Kalau gedebuk-gedebuk income malam ni pun esok duk krik-krik lagi. Memang itulah dia. Memang tata lah. Okay. So itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Semangat bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tu luar biasa bos. Alhamdulillah. Dahsyat bos. Memang dahsyat. Sebab tu saya bagi tu kat bos. Peluang dia tadi Puma dah bagi tu dah. Peluang ni semua ni kita ni equal. Bos nak buat apa, bos yang decide apa semua. Tadi Puma dah bagi tahu dah. Dia sendiri tanya dengan Datuk Abdul Razin 1.3 juta. Itu memang satu numbers yang bos dapat capai. Alhamdulillah. Upgrade bos punya diri. Dan yang paling penting, macam bos Puma pernah cakap dekat saya. Dari segi berapa banyak pahala apa semua ni kita tak boleh nak measure. Itu semua Allah rahsia Allah nak bagi kan. Tapi yang bos boleh measure macam mana? Dari segi bos punya income, bos punya team punya income. So alhamdulillah. Alright. So untuk kita nak tutup dah sesi kita punya sharing ni, so sebab saya nak invite satu orang board of leader ni kejap lagi untuk sesi closing. Tapi sebelum tu saya nak ambil peluang untuk saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Abdul Razin, insan yang sangat-sangat luar biasa yang pertama kali saya jumpa beliau pada tahun 2018 dalam keadaan satu orang budak yang
yang masih tercari-cari. Saya believe dengan perniagaan, saya nak ubah hidup saya. Saya believe dengan perniagaan, saya dah cuba macam-macam perniagaan. Jatuh, bangun, jatuh, bangun sekejap, jatuh balik. And so satu orang yang memang sediakan platform, dan Alhamdulillah, dan juga board of leader Abdul Razif, satu orang yang setelah 30 tahun lebih tak ada orang pun pernah tanya apa impian saya. Beliaulah insan pertama yang tanya balik, bos, apa bos punya dream, kan? So dia satu orang yang memang sangat-sangat luar biasa. Dan juga barisan board of leader, brother-brother saya, saya nak buat benda ni seorang-seorang, saya tak mampu. Dan saya sangat-sangat yakin, sama ada saya tahu ataupun tak tahu, saya sedar ataupun tak sedar, saya yakin ramai di kalangan bos-bos semua yang terima support daripada barisan board of leader tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita hanya tahu tim kita ni tiba-tiba, kenapa tiba-tiba tim kita ni semangat, kan? Bos kena tahu satu perkara, ada support-support yang tengah berlaku tanpa kita tahu, kan? So dia yang kata, sebab tu saya beritahu dalam setiap bos punya sharing, terima kasih kepada barisan board of leader, all the leaders apa semua, sebab kita akan dapat support. So Alhamdulillah. Dan saya nak ucapkan terima kasih seluruhnya kepada seluruh tim saya. So Alhamdulillah, macam saya bagi tahu, business ni adalah business kita. Kita work together, kita work as a team. So saya feel dapat jadi fight sama-sama dengan bos, usahawan sama-sama. Kalau nak saya fight seorang-seorang pun tak jadi apa juga, kan? So saya ada bos fight sama-sama dengan saya. So Alhamdulillah, apa ilmu yang saya ada ni saya dapat direct daripada barisan board of leader, daripada Datuk Abdul Razin. Saya just salurkan kepada bos-bos semua. So Alhamdulillah. Dan untuk income saya pada bulan lepas, Alhamdulillah saya closing dengan RM12,000 untuk bulan Oktober. Dan untuk bulan November, Alhamdulillah bos, Alhamdulillah, saya closing dengan rank director. Dan pendapatan untuk bulan November RM23,000 bos. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Satu rezeki yang Allah bagi. Untuk bos-bos semua yang dapat income, jangan lupa bayar zakat apa semua. So Alhamdulillah. Dan saya nak sampaikan satu pesan untuk bos-bos semua. Saya hantar voice message tadi, dan pesan saya satu je. Bila bos nak fokus kepada momentum ni, jangan semata-mata fokus untuk closing, kejar closing weekly, kejar closing monthly, bukan. Bos fokus kepada momentum. Setiap orang baru yang bersama dengan bos, itu adalah satu amanah yang mana bos hanya perlu buat satu benda je dekat dia. Satu je bos perlu lakukan. Pastikan dia apply cara yang betul. Itu je bos perlu buat. Macam saya beritahu selalu. Macam bos Kamal pun selalu beritahu. Kita tahu cara macam mana nak buat duit dengan tim Quran. Kita apply dan kita ajarkan kepada tim kita cara yang sama. Kalau bos ada kepakaran dalam bidang-bidang lain, dari segi online, dari segi apa ke, bos boleh apply. Tak ada masalah. Tapi untuk tim bos, fokus kepada satu cara, yang mana cara yang diajarkan oleh Datuk Abdul Razin. So bila semua orang bergerak dengan satu cara, insya-Allah bos, senang dan duplication tu akan berlaku secara besar-besaran. Alright. So untuk sharing yang pertama, kita nak invite satu orang board of leader ni, dan untuk sesi closing kita ada board of leader satu orang lagi bos. Ni guru kepada board of leader akan closing, insya-Allah. Alright. So untuk sharing yang pertama ni, sebelum kita nak invite guru kepada board of leader ni, dan kita punya tempat rujukan ni, saya nak invite satu orang board of leader yang Allah hantar dia bos. Dan ni yang saya kata saya punya brother lah. Walaupun beza dia 7 hari je dengan saya tetap anggap dia brother saya, yang mana Allah hantar dia baru-baru ni kan, untuk hadir ke dalam training yang diajukan oleh Datuk Bos Haji Amin, yang mana dekat dalam ni. Benda ni bermula sebenarnya untuk bos-bos semua, kan? Kalau bos perasan yang mana kita dapat bayangan, fokus kepada cara betul-betul dapat ni, saya sendiri pun baru nampak apa semua, kan? So mana kata bermula daripada dalam bilik board of leader tu, bos Kamal sendiri ni share apa semua. Dan Alhamdulillah, insan ni lah yang banyak menyedarkan tim-tim yang baru-baru nak start dan apa semua ni. Dan dipersilakan satu orang insan yang
saya nak cakap pasal performance dia pun sangat-sangat luar biasa, bos. Dari segi cara cakap, cara fikir dia semua sangat-sangat luar biasa. Dan beliau ni memang sangat-sangat rapat dengan Board of Leadership, dan maka tak hairan lah dari segi cara fikir dia semua. Memang sangat-sangat dekat lah dengan macam dia cara Bos Razif fikir. Bang Razif lagi hebat kan. Dan tak lain dan tak bukan saya nak invite Board of Leader Kamal. Dipersilakan, bos. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bos Bob. Alhamdulillah. Terima kasih pada Datuk Abdul Razin, pada leader saya, Board of Leader Abdul Razif, yang orang yang menyebabkan perubahan 360 darjah tentang hidup saya. So, kalau nak cakap terima kasih pada Abdul Razif ni, saya rasa ialah perubahan yang betul-betul drastik daripada awal perkenalan saya sampailah ke hari ini. Dialah leader saya, dialah sahabat saya, dan tak lain yang bukan barisan Board of Leaders sendiri, sahabat-sahabat yang memperjuangkan satu benda yang mungkin ketika itu tak ada orang yang percaya. Inilah muka-muka yang percaya. One day Tim Quran akan pergi ke global. One day Tim Quran akan lahirkan jutawan. One day itu semua bermain dengan one day. Itulah sahabat-sahabat saya permulaan dan leader-leader Haji Amin, Haji Amir, Piu Musin dan semua yang ada pada malam ni. Alhamdulillah. Syukur bulan November. Kalau pejam celik 365 hari ni dah nak habis dah. Saya pernah sharing pada awal tahun Januari hari tu, saya beritahu setiap satu orang ni kita ada 365 hari. So dalam 365 hari ni apa kejayaan yang kita nak buat? Apa yang kita nak cipta kejayaan? Dan Alhamdulillah saya rasa tinggal 31 hari saja lagi untuk kita tinggalkan tahun 2025. Kalau tanya saya 2025 ni, dahsyat. Yang nombor kontak. Menggila dia tadi, Kak. Oh tak, saya takkan bagi nombor kontak saya. Susah saya nak bagi nombor kontak saya kat orang. Ini Okay. gelak. Tak apa, tak. Teruskan, Mas Kamal. Boleh tak ada orang minta nombor kontak saya pula. Okay, so Alhamdulillah, syukur. Semua benda ni saya dengar, saya feel. Saya dengar setiap orang pegang income 3 angka, 4 angka, 5 angka. Saya feel kita nak membuktikan dengan cara yang betul, itulah result dia. So dengan 4 step, itulah result dia. So Alhamdulillah, saya memang setiap daripada awal tadi saya dengar orang ni pegang income ni, orang ni pegang income ni. Saya memang betul-betul feel dan kita berjaya buktikan. Dengan Tim Quran, orang boleh jana pendapatan. Dah lah, duduk kat hospital tau, boleh buat income. Oh, saya jam. Yang suri rumah, boleh jana pendapatan. So, benda tu yang saya betul-betul feel. Dalam masa yang sama, saya tengok ada yang keluar kereta impian, ada yang achieve income impian. So, benda-benda tu satu benda yang betul-betul luar biasa. Betul-betul satu benda yang wow pada saya. Saya nak share satu cerita sikit. Mungkin saya akan ambil masa sikit. Baru-baru ni, sebenarnya program ni dah lama. Dan ini adalah lokasi yang kedua di penjara di Maran. Penjara di Maran, di Terengganu. So sebelum ni saya buat di penjara Machang, ada hampir 40 orang. 40 orang yang menggunakan produk Tim Quran ni. Dalam penjara dia belajar gunakan Tim Quran. So saya nak cerita yang berlaku di Machang ni. So Alhamdulillah, ada hampir 30 orang yang dah sampai habis 1000 patah perkataan dan mula masuk ke surah Quest. Dan impact dia, diorang ni dalam penjara ni ada satu tahfiz, dia dipanggil tahfiz penjara. Okey, tahfiz penjara. Dan memang diorang ada masa selepas subuh, diorang belajar gunakan Tim Quran, habis saja solat, diorang gunakan Tim Quran, dan impact dia 30 orang ni daripada susah nak hafal Al-Quran, tapi sekarang 30 orang tu dah hafal lebih daripada 15 surah dalam Al-Quran. Sebab Tim Quran. Oh, bukan pusat pembelian akhlak. Ini penjara.
Ni memang penjara tau. Memang saya pergi penjara tu, saya tengok orang ni gunakan, dan baru-baru ni penjara Marang di Terengganu, ada 100 orang, dia punya pelajar tahfiz dia di dalam penjara, dan ada hampir 30, buat masa ni ada 40 orang yang tengah gunakan Ting Quran. Dan saya jumpa sendiri dengan pengarah penjara Malaysia. Dia bagi tahu kita nak laksanakan penggunaan Ting Quran ni di seluruh penjara seluruh Malaysia. Tapi apa yang saya nak sampaikan, impact yang diguna pakai, yang mereka yang guna produk ni secara automatik, daripada ganas, daripada memang orang kata, yelah dalam penjara berlaku pergaduhan, everything apa semua. Tapi tempat yang paling selamat sekarang ni dalam penjara adalah tahfiz. Sebab apa? Semua dekat dalam tu tukar cara fikir. Kalau tengok memanglah dengan bertatu ni tapi faham Quran. So saya imagine, kalau dia dekat dalam tu, diorang boleh gunakan kita yang bebas ni. Kita yang bebas ni, yang kata tak ada sekatan apa-apa ni, sepatutnya kita dapat ibrah daripada penggunaan Ting Quran tu sendiri. So saya memang impress dan doakan peserta-peserta di sana tu. Saya pelik sikit, dia tak panggil banduan, dia panggil prospek. So setiap kali kalau saya call tim tekak ada prospek, saya dah terbayang muka-muka yang bertatu-tatu ni. Sebab kat sana dia tak panggil banduan, dia panggil prospek. So hati-hati dengan penggunaan prospek tu. Kadang-kadang takut yang kita jumpa tu adalah bekas banduan. So dia punya bahasa dia berbeza sikit. So Alhamdulillah, orang yang dalam penjara pun impact dia dahsyat, penggunaan dia, apatah lagi kita dekat luar ni. So insyaAllah, so saya doakan semua yang hadir pada malam ni, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Macam Bos Bob beritahu tadi, benda pertama besok kalau kita boleh buat adalah pergi bayar zakat, selesaikan urusan kita dulu, and then selepas tu kita terus move. Disember 2025 cuma datang sekali. Dan kita akan tamatkan. Jangan risau, 31 Disember, saat orang lain pergi tengok New Year's, kita akan jumpa lagi dekat dalam ni dengan cerita yang berbeza, dengan pengalaman yang berbeza, dengan achievement yang berbeza. So insyaAllah, saya yakin yang ada dekat dalam ni bukan tak hebat, semua hebat. Dalam ni ada berapa orang? Ada 194 orang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, memang orang-orang yang hebat. Memang orang-orang yang luar biasa. Cuma satu benda, kalau boleh betulkan cara. So saya diajar oleh Bos Razif cara. So saya ajar Bos Nazmi ajar dekat tim, kami pegang cara yang sama. So selalu Datuk ingatkan saya, betulkan cara. Produk kita dah hebat, marketing plan kita dah hebat, tapi kalau cara tak hebat, cara kita tak buat dengan cara yang betul, dia takkan jadi. So insyaAllah, so saya doakan supaya dia semua dipermudahkan. Tahun ni adalah tahun terbaik kita. So insyaAllah, so saya rasa itu saja saya punya perkongsian. So terima kasih Bos Bob, terima kasih yang mana hadir pada malam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bos. So, tu dia daripada Board of Leader Kamal kan. So Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bos Kamal. Satu nasihat yang kita pegang dan kita terus apply. So insyaAllah. So kita nak tutup dah sesi pada malam ni dengan satu daripada kata apa, kita nak invite satu orang yang mentor kepada barisan Board of Leader. Saya sendiri memang inilah guru saya. Dia ngajar saya macam mana nak uruskan list. Macam mana nak kalau ada prospek saja tak ada duit, nak cakap apa? Kalau prospek saja company kukuh ataupun tak, nak cakap apa? Kan? So kalau situasi ni macam ni dan situasi ni macam ni, inilah dia bos. Exactly. Buat tengok saya, inilah dia exactly. And the mastermind. Macam mana the guide bos. So alhamdulillah. Dan satu orang yang saya tengok lifestyle dia, kehidupan daripada satu orang yang naik motor legenda, hari ni bawa Porsche dan orang Carrera GTS. Dan baru ni dia beli pula kereta baru dia, Arteon. So Alhamdulillah. Dengan
live dia dan dia beritahu, bos, apa yang Allah bagi ni alhamdulillah, tapi kita kena ingat satu benda, setiap income yang kita ada ni ada implikasi yang besar tengah berlaku. So mission kita adalah lahirkan seberapa ramai jutawan di dalam tim Quran. Sebab numbers user tu automatik akan bertambah. So tak lain dan tak bukan, the legend board of leader Abdul Razif. Dipersilakan, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bos. Alhamdulillah. Memang sangat-sangat powerful punya uh, uh, sharing orang-orang yang semakin yang tak pernah sharing, tiba-tiba sharing, celebrate income. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Tahniah, sebab kita punya dalam bisnes kita ada naik turun. Ada waktu kita 5 angka, ada waktu 4 angka, ada waktu kita 3 angka, ada waktu kita 5 angka, 6 angka. Tapi yang kekal tu adalah pengalaman kita. Pengalaman kita ni yang kekal dan semakin upgrade dan continuously upgrade. Knowledge kita, pengalaman kita, knowledge kita. Dan baru-baru ni kita ada challenge umrah 3 kali director ataupun 1 kali go-director. So yang mana yang tak achieve, okay, saya cerita banyak pernah berlaku dalam sejak first step di dalam dunia tim Quran maupun previous dalam first step ni. Associate ke go-director sangat possible. Sangat-sangat possible associate ke go-director kepada siapa yang decide. Decide apa? Nak sampai umrah, nak jadi go-director. Walaupun bulan lepas dia adalah associate, dia sangat possible untuk jadi go-director. Dan cara dia adalah simple je. Orang-orang yang baru register semua ni, first week, yang last month register bulan lepas, first week negotiator cukup. InsyaAllah bos akan jadi go-director. Kan? Ini adalah berdasarkan memang yang kami lakar, kami tengok marketing plan, board of leader, memang kami brainstorming, dan kunci dia sebenarnya adalah negotiator. Orang baru register, negotiator. So yang mana yang register sepanjang bulan lepas, this week, 1 week, negotiator. Dan insyaAllah bos akan jadi go-director. Itu adalah satu, kita nak go-director, tapi kita imagine yang kita nak fokus apa. Kan? Dan tak mustahil bos. Sebulan lagi company nak sponsor 100% umrah. Sebulan lagi tinggal. Kita tinggalkan this year dengan pangkat go-director and above, monthly income, untuk preparekan momentum sepanjang tahun depan. Sepanjang tahun 2026, kita punya statement, bos punya statement tu akan di-print, dihantar ke seluruh sampai ke akar umbi. Semua affiliate partners akan pakai bawah punya income statement. Dan untuk momentum sepanjang tahun, kan? Spark. Dan itu strategi yang saya boleh bagi, dan bersyukur dengan segala nikmat Allah SWT bagi dan rezeki Allah bagi. Kita is mental game, dan dia satu kegeraman. Geram tu datang bulan Disember adalah bulan drastik, tukar every single thing, kan? Drastik punya, yang tak pernah jadi go-director, inilah masa dia go-director. Dan itu saya punya sikit sharing bos, kan? Sebab kita kebetulan ada umrah. So ke umrah itulah kita yang fokus this month. Dan insyaAllah bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bos. Bos, Alhamdulillah. So Bos Razif dah reveal lah. So makna kata, Bos Razif, saya nak tanya sikit. Siapa yang baru register bulan lepas, mission dia this week negotiator kan? Betul Bos Razif? Betul. Sampai hari Ahad ni. Bye. Lepas tu orang-orang yang register start culture tu. Dan sepanjang seminggu register yang negotiator ni, yang register per minggu ni, dia pula negotiator. Minggu keempat bos, semua kena go-director. Faham. Dahsyat bos. So alhamdulillah. Terima kasih banyak Board of Leader Abdul Razif. And so tugas bos apa? Untuk bos-bos semua. So alhamdulillah kita dah celebrate dah kita punya income. And semua income tu dah jadi zero dah. And so apa bos punya tugas? Untuk key leader semua, identify sesiapa yang baru register sepanjang bulan November, identify, dapatkan balik nama, and
negotiatorkan balik dalam seminggu ni bos. Dan bos semua akan kembali balik kepada dan bos akan on track untuk bos punya rank gold director. Tu tips dia. So mission dia untuk minggu ni. So Datuk Borazin selalu pesan bergerak dengan mission. So mission ni apa? Minggu ni sesiapa yang baru register jadikan dia negotiator. Dan berikut berterusan dah. Mana kata orang baru register negotiator insya-Allah. Itu je daripada saya bos. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua barisan board of leader. Terima kasih banyak semua bos-bos semua. So alhamdulillah fighter-fighter. So tahniah semua bos. Tahniah, tepukan, ucapkan terima kasih kepada diri bos sendiri dan jangan lupa ucapkan terima kasih secara personal call dengan bos punya leader. Saya daripada dulu bos konsisten. Ada dapat income, so alhamdulillah. Orang yang akan saya call adalah board of leadership dan saya akan update income saya dekat leader-leader saya. Personal call. Sharing malam ni dah sharing dah. Tapi jangan lupa personal call bos punya leader, say thanks dekat bos punya leader, update income statement. So insyaAllah. Dan income statement yang bos ada ni, bos hantar dalam grup, screenshot, hantar dalam grup dan hantar voice message bos. Hantar voice message. Malam ni, semua grup yang bos ada, bos banjirkan dengan bos punya income statement dan juga voice message. So insyaAllah, itu saja. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. So alhamdulillah, jangan lupa bayar zakat. Kita jumpa untuk monthly celebration pada bulan Disember 31 penutup tahun 2025 dengan letupan bunga api. Orang lain yang letup bunga api, kita harakan militi insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Waalaikumsalam. Semangat, bos! Semangat, Semangat, bos. bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bos.